السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، saya hormati Tuan Pengerusi, ahli jawatan kuasa masjid, barisan pegawai dan para jemaah hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pagi ini dalam kuliah mingguan kita, dan insyaAllah pada pagi ini, bermula pagi ini dan sehinggalah Ramadan, saya akan fokuskan kuliah kita ini kepada isu-isu fiqh berkenaan dengan puasa dan i'tikaf. InsyaAllah bermula daripada hari ini sehinggalah akhir bulan Sya'ban, kita akan bincang tentang isu-isu fiqh, permasalahan fiqh puasa yang kita lihat penting. Kemudian di bulan Ramadan kita akan teruskan kuliah subuh ini dan akan fokus perbincangan kepada fiqh i'tikaf, insyaAllah. Dan kitab rujukan saya ialah Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni' oleh Imam Ibn Uthaymin, Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Malam ini kita tengok dulu untuk permulaan berkenaan dengan ta'rif puasa dan hikmah Allah Azza wa Jalla mensyariatkan ibadah dalam Islam yang pelbagai bentuk. Qala muallif rahimahullah, as-siyamu fil lughah masdaru sama yasumu wa ma'nahu amsaka. Puasa dari sudut bahasa, kata Ibn Uthaymin, ialah kata terbitan dari sama yasumu. Puasa dalam bahasa Arab disebut as-siyam. As-siyam dalam bahasa Arab berasal usul, dia adalah kata terbitan daripada kalimah sama yasumu yang bermaksud menahan diri. Amsaka ni menahan diri ataupun al-imsak. Ada satu istilah lain dalam bahasa Arab, menahan diri bermaksud al-habas. Al-habas, yakni dia menahan. Al-imsak, menahan. Jadi dapat kita fahami dari sudut bahasa, puasa ni dia menahan diri, dia ibadah dalam bentuk kita menahan diri. Sebagian para ulama memasukkan puasa ini dari kalangan ibadah hati ataupun amalan hati. Dia bukan amalan anggota. Sebagian fuqaha ada yang mengatakan sedemikian sebab tidak ada apa-apa amalan zahir yang ditunjukkan oleh orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa ni kita tak nampak amalan zahir dia. Yang dikatakan berpuasa tu, apa dia amalan zahir yang terbit daripada amalan puasa tu? Tak ada. Jadi dia ibadah dalam bentuk dalaman, kita menahan diri. Berbeza dengan kita makan, kita minum.
Kalau ibadat khusus, kita solat, kita bayar zakat, itu semua melibatkan anggota, amal jawarih, amalan anggota. Tapi puasa ni dia duduk dalam. Oleh kerana itu, puasa ada darjatnya yang tersendiri, kerana dia amalan hati. Amalan hati ni dalam kaedah syarak, dalam kaedah ibadah, a'mal qulub afdal min a'mal jawarih. Amalan hati lebih baik, a'zam, lebih agung daripada amalan anggota. Semalam khutbah Jumaat kita dengar tentang tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tawakal itu ibadah hati yang paling besar sekali, ibadah hati yang paling tinggi sekali. Sebab itu bila kita sebut ibadah kepada Allah SWT ataupun beramal saleh, misalnya tuan-tuan baca Quran ataupun dengar mana-mana ceramah para ulama, para ustaz, kita kena banyakkan amalan. Orang kata, ustaz tu kata, ataupun kita baca Quran, Quran kata wa qul i'malu, beramallah. Quran sebut tentang amal salih, illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal salih. Al-Quran dan Sunnah bila menyebut amalan salih ataupun beramal lah, perintah beramal, yang mereka maksudkan, yang dimaksudkan adalah dua, amalan anggota dan amalan hati. Amalan anggota dan amalan hati. Di antara dua bentuk amalan ini, amalan hati lebih agung, markah lebih banyak dekat amalan hati. Sebab amalan hati ni mawdi' nazar Rabb, kata Ibn Taymiyah. Hati ni tempat pandangnya Allah Ta'ala. Dan hati ni adalah lubbul ibadah. Hati ni adalah tempat asal ibadah. Isi utama ibadah adalah di hati. Malah Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum. Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu dan jasad kamu. Pakai jubah beribu ringgit pun Allah tak tengok. Kok kata kepiah mahal ke, kok kata jam mahal ke, main mayang, tak tengok. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat kepada apa yang ada dalam hati kamu. Bila Allah Ta'ala menyebut Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum melainkan kaum itu mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Sebahagian mufassirin menafsirkan anfusihim di sini adalah fi dakhili qulubihim, apa yang ada dalam hati-hati mereka. Allah takkan ubah keadaan satu orang kalau orang tu tak ubah apa yang ada dalam hati dia. Sebab tu tajuk hati ni, amalan hati ni tajuk besar dalam agama Islam. Siapa yang tidak memahami isu hati, dalam posisi hati dalam tempatnya dalam agama, maka dia tak akan memahami agama Islam ni. Sebab agama Islam ni memang sasaran dia hati. Kita semayang contohnya kan, angkat takbir, rukuk, sujud semua, itu amalan zahir. Hati semayang ke tak? Kadang hak zahir tu duduk bergerak sana sini, tapi hati tu tak bergerak. Tadi takbiratul ihram, sedang-sedang orang bagi salam dah. Solat dia akan diukur pada yang dalam hati tu. Tu dia. Jadi sebab itu puasa unik di sini. Dia termasuk daripada rukun Islam yang besar, dan dia itu ibadah dalam bentuk kejiwaan, menahan diri, al-imsak. Baik, itu dari sudut bahasa. Dari sudut istilah syarak, dari sudut bahasa ni maksudnya
perkataan puasa tu as-siyam dari sudut orang Arab, tak kira orang Arab tu kafir ke Islam ke, Badawi Islam ke, munafik ke apa, bila sebut siyam orang Arab faham apa. Ini dipanggil ta'rif lughatan, definisi dari sudut bahasa, maksudnya bahasa Arab, orang Arab faham apa. Siyam, kalau kita tanya orang Arab yang bukan Islam pun apa makna siyam, dia kata sama yasumu, menahan diri. Okey. Yang pentingnya adalah definisi yang kedua. Definisi yang kedua ni ialah definisi syar'i, istilah syarak. Maksudnya kalimah as-siyam, puasa itu bila ditempatkan dalam agama Islam, apa maknanya? Yang ini dipanggil definisi menurut istilah syarak. Maksudnya dalam agama Islam ni difahami apa dengan kalimah puasa itu. Baik. Kata Ibn Uthaymin, wa amma fi syar'i fahuwa at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsaki 'anil akli wasyurbi wa sa'iril mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Puasa dari sudut istilah agama Islam, maksudnya adalah at-ta'abbud lillahi subhanahu, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bil imsak, dengan cara menahan diri daripada makan dan minum, wasairil mufattirat, dan seluruh perkara yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, daripada terbit fajar, ila ghurubish syams, sehinggalah terbenamnya matahari. Okey. Itu maksud puasa dalam istilah agama Islam. Di sisi orang Islam, ulama Islam, bila sebut puasa itu maksud dia. Okey. Bila kita kata puasa ni ibadah pada Allah dalam bentuk menahan diri dari makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa, maksudnya apa tuan? Maksudnya menahan diri itulah ibadah. Menahan diri itulah ibadah. Menariknya di sini Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, dia mulakan pentakrifan ibadah, pentakrifan puasa di sini dengan kalimah at-ta'abbudu lillahi subhanahu. Dia tak terus kata ibadat puasa ni adalah menahan diri, seperti mana sebahagian para fuqaha bila ditanya tentang al-ta'rif puasa, mereka mengatakan al-imsak 'anil akli wasyurbi wasairil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Puasa ni apa? Puasa ni adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sebagian fuqaha dalam kitab-kitab lama mereka mengatakan sedemikian, straight to the point. Tapi Ibn Uthaymin dia ubah suai sikit, dia tambah sikit supaya lebih sempurna takrif tu, lebih nampak cantik. Dia kata puasa ni apa dia? At-ta'abbud lillahi subhanahu. Puasa ni adalah ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara menahan diri. Di sini ada poin penting yang perlu kita tadabbur dengan sedikit mendalam. Kalau kita tengok solat ni dia ibadah yang macam mana? Ibadah dengan cara yang macam mana? Ta'rif solat, at-ta'abbud lillahi subhanahu muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Puasa solat adalah ibadah dalam bentuk membuka dengan takbir dan ditutupi dengan memberi salam dengan cara-cara yang tertentu. Jadi ibadah solat, yang dikatakan ibadah solat itu adalah bermula dengan takbir sampai beri salam, kan? Tapi uniknya puasa ni dia ibadah dalam bentuk menahan diri. Kalau semayang tadi daripada bagi salam, daripada takbir sampai bagi salam lebih kurang berapa minit? Tara nak pergi ke bagi salam berapa minit?
dalam 10 minit, 15 minit, paling lama mungkin 20 minit. Tapi tang puasa ni, bila kita kata puasa adalah ibadah pada Allah dalam bentuk menahan diri, berapa minit menahan diri tu? Nak tanya tuan-tuan, berapa minit? Tak minit lah, lama. Daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi maksudnya ibadah puasa ni uniknya, dia bermula daripada azan subuh tu sampai masuknya maghrib. Berarti orang yang sedang menahan diri tu, dia sedang dalam ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Itu hebatnya puasa ni, unik, dan dia sebenarnya berat. Macam satu orang semayang daripada subuh, daripada azan subuh tu, dia angkat takbir, dia bagi salam, maghrib lagi. Ibadah. Faham tak? Nak bagi faham. Jadi dia ibadah yang apa? Yang lama. Jadi sebab itu Allah Ta'ala suka ibadah puasa ni. Siapa yang berpuasa berpuasa kerana Allah, bibtigha' wajhillah, mengharapkan wajah Allah, Allah akan jauhkan dia daripada neraka. Allah akan jauhkan wajahnya daripada api neraka. As-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa aku punya, aku yang akan balas. Puasa termasuk di antara amalan-amalan yang ganjarannya tak ada batas. Amalan dalam Islam, tuan-tuan, termasuk ibadah solat, Allah Ta'ala akan balas daripada 10 sampai 700 kali ganda. Tapi di sana ada beberapa amalan yang pahala dia tak ada limit, boleh pergi sampai lebih 700. Antaranya puasa. Di ibadah yang lama. Jadi sebab itu bila kita kata puasa adalah ibadah pada Allah dalam bentuk menahan diri dari makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit fajar sampai terbenamnya matahari, maksudnya apa? Selama mana dia menahan diri dari makan dan minum itu, dia sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itu sedang kita berpuasa tu tak boleh kita kita pergi buat hal-hal yang lalai, maksiat, dosa-dosa kecil, tak boleh. Pasal hang tengah duk ibadat pada Allah Ta'ala. Tak boleh sambil duk puasa Ramadan tu kita tengok movie, tengok TikTok, tengok perempuan duk gelek-gelek. Mana boleh, hang tengah duk ibadat. Duk tengok Instagram, duk tengok threads, duk main, duk lawan gaduh isu politik. Hang tengah duk ibadat. Macam orang tengah duk semayang, tiba-tiba dia seluk poket dia, buka TikTok. Kita kata apa? Dia ni gila ke apa? Tengah duk ibadat dia boleh buka telefon. Cuma puasa ni dia tidaklah seketat macam solat. Tapi nak abang kata hang dalam ibadah pada Allah. Ta'abbud lillahi subhanahu bil imsak. Beribadah pada Allah Ta'ala dengan menahan diri. Sebab itu para ulama bila menyebut tentang puasa ini, menahan diri ini bukan setakat daripada hal-hal yang membatalkan puasa yang disebut dalam syariat saja. Tetapi yang turut berpuasa adalah anggota badan seluruhnya. Mata berpuasa, telinga, mulut, tangan, kaki, semuanya menahan diri daripada bermaksiat pada Allah Azza wa Jalla, dari melakukan hal-hal yang mengeluarkan dia daripada ruh dia sedang mengabdikan diri pada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang tengah puasa seperti mana orang yang tengah solat. Orang yang tengah solat, tengah tangan duduk di dada, tengah duduk baca Fatihah, apa yang dia rasa dalam solat dia? Dia rasa apa? Dia rasa dia tengah menghadap Allah, dia rasa dia tengah membesarkan Allah, dia rasa dia tengah mempersembahkan ibadah daripada Allah. Demikian orang yang beribadah dengan ibadah puasa ini. Faham tak? Selama mana dia tengah duk menahan diri tu, tengah hari ke, lepas zuhur ke, pukul 10 pagi di pejabat ke, di pasar ke, di mana ke, tengah duk niaga ke, dia sedang dalam bentuk tawajuh pada Allah Azza wa Jalla, mentazimkan Allah Azza wa Jalla, menahan diri daripada hal-hal yang haram yang tidak disukai Allah, sebab dia tengah beribadah.
Seperti mana kita belajar ta'rif ibadah. Ibadah adalah amalan yang tatadammanu bi ghayati dhul wa bi ghayati al-khudu' wa bi ghayati al-mahabbah wa ta'zim. Ibadah ini adalah satu amalan yang dibuat dengan kemuncak ketundukan, kemuncak kehinaan, rasa cinta yang sepenuh hati, dan pengagungan yang tertinggi. Sebab tu bila kita solat, tak boleh kita solat berlebih. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Macam orang tak makan, macam orang tak semangat, macam orang tak hadir dalam solat. Tak boleh, sebab solat tu sendiri ibadah. Ibadah ni mesti ghayatul zul, mesti dipenuhi kemuncak rasa hina. Allahu Akbar. Sebab tu saya tak setuju kadang-kadang orang setengah tu jadi imam, dia berlagukan dalam solat sampai Allahu Akbar. Dia macam nak menyanyi pula. Takbiratul ihram. Setengah tu takbiratul ihram panjang. Takbir intiqal dia tu daripada berdiri nak pergi ke sujud, panjang. Sampai kadang-kadang imam turun dulu mendahului, makmum turun dulu mendahului imam. Pasal dia duduk kalut tang lagu tu. Kita kembali kepada sifat ibadah, ghayatul zul. Allahu Akbar. Baca Quran, pilih lagu-lagu yang menepati roh ghayatul zul wal khudu', kemuncak rasa hina dan ketundukan. Jadi selama mana kita sedar kita sedang beribadah dan dengan cara menahan diri tak makan tak minum tu, berpuasa itu, kita apa? Kita tengah rasa tunduk. Perasaan tunduk, hina, cinta pada Allah, merapatkan diri pada Allah, mencari perhatiannya. Benda ni besar dalam dada orang yang berpuasa. Nampak tak? Baik. Kemudian kata Syekh, wa yajibu at-tafattunu li ilhaqi kalimati at-ta'abbudi fi at-ta'rif lianna kathiran min al-fuqaha la yadhkurunaha. Perlu diberi perhatian, kata Syekh, agar dimasukkan lafaz beribadah at-ta'abbud dalam definisi puasa ini, kerana ramai fuqaha tidak menyebutkannya. Bal yaqulun al-imsaku 'anil mufattirat min kadza ila kadza. Bahkan mereka menyebut, yakni para imam-imam fiqh terdahulu menyebut tentang takrif puasa. Puasa ni apa? Al-imsak. Puasa ialah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dari waktu sekian hingga waktu sekian. Jadi Ibn Uthaymin ni ijtihad dia lah. Dia bukan nak merendahkan fuqaha dulu, tetapi dia melihat lebih sempurna kalau kita sebut di awal ta'rif itu ibadah pada Allah. Kalau kita lihat dalam dunia Islam hari ini, relevan sebenarnya apa yang disebut oleh Ibn Uthaymin. Sebab kalau kita tengok dalam dunia masyarakat Islam hari ini, bila sebut puasa, pelbagai bentuk jenis puasa itu ada dalam aplikasi masyarakat kita. Ada orang bila disebut Ramadan, bila kita sebut Ramadan, dia terus bayang apa? Oh, cantik. Raya kali ni aku kurus pula. Dia melihat Ramadan itu sebagai bulan untuk dia kuruskan badan. Berapa ramai? Bukan kita nak nafikan tak boleh benda tu. Tapi sebahagian orang dia melihat menahan diri dari makan dan minum di sini adalah jalan terbaik untuk dia diet dan ramping pinggang dia sempena raya dia. Yang tu dilihat lebih besar daripada ibadah. Menahan diri dari makan dan minum ni, menahan diri apa? Memanglah secara gambaran umum orang faham puasa ni ibadah, orang faham. Tapi bila kita terus kata puasa ni adalah menahan diri dari makan dan minum, jadi sebagian orang geng-geng diet ni dia nampak ini peluang terbaik untuk diet. Alang-alang semua orang puasa ni, kantin tutup, kedai makan tutup, cantik aku boleh diet. Kalau tak susah, kedai buka, petang-petang ada orang jual goreng pisang, pagi-pagi kedai nasi lemak, kafenya apa lagi.
dipilih ni. Jadi bila main puasa, ini peluang terbaik. Dia melihat puasa dalam kerangka itu saja, maka itu tidak jadi ibadah. Berbeza dengan makna ibadah yang kita sebut tadi. Faham tak tuan-tuan? Jadi sebab tu Ibn Uthaymin dia melihat tak cukup di sisi dia. Ta'rif kita pergi kata puasa ni al-imsak anil akli wa syarab. Menahan diri dari makan dan minum. Tak cukup kata dia. Kena tambah at-ta'abbud lillahi subhanahu bil imsak. Ini ijtihad Ibn Uthaymin. Bukanlah dia nak merendahkan atau menyalahkan ulama-ulama fiqh terdahulu, bukan. Ulama-ulama fuqaha terdahulu mentarifkan puasa dengan al-imsak secara terus macam tu. Sebab itu hanya perbahasan teori. Itu hanya perbahasan teori dalam kitab-kitab mereka. Puasa dari sudut istilah syarak, menahan diri. Yalah, kita hanya nak straight to the point, nak habaq puasa tu apa. Bukanlah kita nak ceramah dalam kitab. Bukanlah ulama-ulama ni nak berceramah, nak terang semua benda dalam kitab-kitab fiqh ni. Waktu dia berceramah pada orang awam, dia berapa sebut? Puasa ni ibadah. Cuma Ibn Uthaymin dia melihat dalam definisi kena masukkan at-ta'abbud lillahi subhanahu. Sebab ramai orang dalam aplikasi puasa itu sendiri dia dah lari daripada ruh ibadah itu. Dia dah lari. Kalau kita tengok di Malaysia ni memang harus biul amalan orang cara dia berpuasa di Malaysia ni. Tengah puasa dia boleh buat konsert. Kadang main pada pihak kerajaan sendiri benda tu. Tengah duk puasa dia boleh buat program-program yang persembahan, siaran-siaran di TV yang mengeluarkan manusia daripada ibadah itu. Aurat yang terbuka. Sebahagian saya tengok artis-artis di Indonesia, bila main Ramadan dia pun pakai tudung. Paling kurang ada respect, hormat sikit. Berbeza dengan artis-artis di Malaysia. Saya ingat lagi tahun lepas, malam 27 Ramadan ataupun 10 akhir Ramadan tu lah, ada konsert pukul 12 malam di Mid Valley, KL. Yang mai tu semua perempuan-perempuan bertudung semua, anak-anak muda. Duk terkejang-kejang, lompat-lompat. Pukul 12 malam, pukul 1 pagi tu, malam malaikat Jibril turun. Kalau Lailatul Qadar malam tu. La haula wala quwwata. Sebab tu kita ni tuan-tuan, apa yang ada di sekeliling kita ni tak semua benda kita boleh ikut. Tak apa, ramai orang buat cara betul. Normalisasi dosa dan maksiat di Malaysia ni begitu banyak. Dan sebahagian besar daripada hal tersebut, ustaz-ustaz tak tegur. Ustaz-ustaz tak cakap. Kalau cakap, dia menongkar arus. Maksudnya, ramai orang akan serangnya. Tapi sepatutnya kena cakap. Selagi tak cakap, orang yang buat benda haram, maksiat, dosa ni, dia akan rasa benda tu normal. Lalu dinormalisasikan, akhirnya membentuk masyarakat yang kaki buat dosa. Trend, hidup dengan trend maksiat. Akhirnya benda maksiat tu dianggap bagus. Takkan nak sampai tahap macam tu. Bila kita tengok, hang siapa? Benda ni orang dah buat, ramai lah. Jadi ini ilmu, tuan-tuan. Sebab tu baru ni kita baca kan dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala sebut pasal masjid. Allah cakap pada cahaya dia, Allahu nurus samawati wal ard fi buyutin adhina Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudu wal asal. Di rumah-rumah Allah ini tempat diangkatnya nama-nama Allah, ingatan kepada Allah setiap pagi dan petang.
Allah nak beritahu di situ bahawa di rumah-rumah Allah ni nak dapat cahaya hidayah, mai rumah Allah. Macam tuan-tuan, kita semua mai rumah Allah, apa jadi? Dapat ilmu. Puasa yang sebenar, ini dia puasa yang sebenar. Ini wajah puasa yang sebenar. Ya. Baik. Kemudian Syekh kata, wa fi salati yaqulun hiya aqwalun wa af'alun ma'lumah. Dan dalam solat para fuqaha mengatakan ia adalah ucapan dan perbuatan yang tertentu. Solat ni apa? Solat ni perbuatan dan ucapan tertentu. Walakin yanbaghi an nazida kalimat at-ta'abbudi hatta la takuna mujarrad harakat atau mujarrad imsak bal takuna ibadah. Kata Ibn Uthaymin, sepatutnya ditambah lafaz at-ta'abbud dalam definisi itu, beribadah, supaya ia tidak menjadi sekadar pergerakan semata-mata atau sekadar menahan diri semata-mata, bahkan benar-benar menjadi ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, dia menjelaskan pula dalam isu puasa ni tentang hikmah Allah Ta'ala pelbagaikan ibadah. Tadi kita sebut salat dan puasa. Salat ibadat yang ritual, pergerakan tertentu dengan ucapan tertentu, daripada bagi takbir ihram sampai bagi salam 10-15 minit habis. Itu bentuk ibadah salat. Mai tang puasa, pelik terus. Sebarang pergerakan apa pun tak ada. Sebarang ucapan khusus apa pun tak ada. Dia ibadah dalam bentuk apa? Tahan diri, tak makan, tak minum. Ini pelik. Berbeza terus. Kalau solat tadi mungkin ramai orang boleh buat, tapi tang puasa tak semua orang boleh buat. So sekat makan minum ni, bukan semua orang boleh buat. Orang yang duduk biasa makan sedap, makan mewah, sarapan, makan lunch tengah hari, tiba-tiba tak boleh makan. Ini sukar. Dan ada ibadah yang lebih ekstrim lagi, seperti haji. Bukan ekstrim maksudnya ganas, tapi maksudnya level pengorbanan dan kepenatan dia lebih lagi berbanding salat dan puasa. Pergi haji, nak kena pergi sana. Tak boleh haji dia Kepuh, tak boleh. Kena pergi sana, Mekah, Baitullahil Haram. Bukan takat pergi sana duduk setempat saja, kena pindah randah pula. Daripada Masjidil Haram pergi ke Mina, Mina ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah balik ke Jamrat, ke Mina, melontak pula 3 hari tasyrik. Pergi dia antara Jamrat ke Mina, berjalan. Kalau siapa ikut tabung haji, jauh kemah B40 tu dia jauh, berapa kilometer jalan. Tu ibadah tu, termasuklah ibadah macam salat, macam puasa. Mai zakat pula. Lagi pelik, zakat lagi tak ada apa. Tak ada pergerakan khusus, ucapan khusus, tak ada. Cuma dia keluarkan harta dia. Buat keluar harta. Walaupun kita buat keluar harta ni subjektif. Macam-macam urusan kita buat keluar harta kita. Kan? Buat keluar duit nak beli barang, buat keluar duit nak bagi nafkah, buat keluar duit nak untuk diri sendiri. Macam-macam tujuan keluar duit ni. Tapi zakat, keluar duit tu, keluar duit ibadah khusus yang besar. Jadi di sini ada kepelbagaian. Kalau orang yang orang kaya misalnya, mungkin bila dia nak beribadah pada Allah dengan mengeluarkan harta seperti zakat tadi, mungkin tak ada masalah. Tapi mai tang semayang 5 waktu, hang boleh buat tak? Sebagian orang kaya yang hidup dalam kemewahan, kesenangan, kesibukan, travel, naik kapal terbang, jalan jauh, duk biasa enjoy ni, tiba-tiba nak kena semayang 5 waktu. Berat. Nak suruh bayar zakat, no problem. Law boleh bayar zakat. Dalam masa 5 minit boleh bayar zakat. Guna telefon. Nak suruh puasa, belum tentu boleh puasa. Orang yang sederhana dari sudut pendapatan dia,
Mungkin solat dia boleh buat, tapi mai tang haji, ya Allah dia sukar. Walaupun dia dah ada simpanan cukup dari tabung haji tu, tapi nak pergi sukar. Jadi Ibn Uthaymin cuba terangkan kepada kita apa kebaikan Allah Ta'ala ni. Dia syariatkan ibadah, dia bagi berbagai bentuk. Pasal apa? Persoalan. Thumma a'lam anna min hikmatillahi azza wa jalla anna Allah nawwa'a al-ibadat fi at-taklif liyakhtabira al-mukallaf kaifa yakunu imtithaluhu li hadhihi al-anwa'. Ketahuilah antara hikmah Allah azza wa jalla ialah dia memperbagaikan bentuk ibadah dalam membebankan taklif, tanggungjawab ini, untuk menguji orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang menerima beban syariat. Allah nak uji kita. Bagaimana ketaatan dia kepada ibadat yang berbagai-bagai. Ini semua wajib belakang ni. Semua ni wajib belakang. Solat, puasa, zakat, haji ni semua wajib. Semua mesti ditunaikan. Tak boleh ambil secara selektif. Oh, saya banyak duit, saya banyak zakat boleh lah, tak puasa tu sorry ya. Tak boleh. Syekh kata, fahal yamtathilu wa yaqbalu ma yuwafiqu tab'ahu aw yamtathilu ma bihi ridha Allah azza wa jalla. Adakah dia patuh dan menerima apa yang selari dengan tabiat dia, atau dia patuh kepada apa yang mendatangkan keredaan Allah azza wa jalla? Itu hikmah dia. Allah Ta'ala syariatkan ibadat yang pelbagai-bagai rupa ni. Demikian juga luar daripada rukun Islam ni ada lagi ibadat-ibadat yang lain yang wajib, seperti memberi nafkah isteri dan anak-anak, berbuat baik kepada mak bapak, memenuhi hak jiran, memenuhi hak sahabat handai. Ini semua wajib lah kan ni. Jadi dengan segala kewajipan ni, Allah nak tengok siapa yang boleh patuh semua. Ke hang nak patuh dekat syariat yang kena dengan tekak dia ya? Kena dengan keselesaan dia ya? Hak yang tak kena, dia tak mau patuh. Ini ujian. Sebab tu kita kena faham ta'rif Islam. Definisi Islam. Apa makna Islam? Definition. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi, al-Islam bermakna al-istislam mutlak lillahi subhanahu. Islam bermaksud penyerahan diri secara mutlak, secara total kepada Allah azza wa jalla. Wal inqiyadu lahu bit-tauhid, dan mematuhi, menundukkan diri kepadanya dengan bertauhid. Jadi maksud Islam adalah penyerahan diri secara total. Seolah kita cakap ke Allah, ya Allah, saya dah masuk Islam, lah ni kau suruhlah aku buat apa, aku akan buat. Itu maksud Islam. Bila kamu kata kamu masuk Islam, maksudnya apa? Kamu menyerahkan diri kamu pada Allah Azza wa Jalla. Lah ni ikut suka Allah Ta'ala nak apa, nak larang apa, hang ready untuk patuh ya. Itu maksud Islam. Jadi kalau ada bahagian dalam agama ni yang kita ikut, dan ada yang bahagian kita tak ikut, maksudnya apa? Keislaman kita tu, kalimah Islam yang ada pada diri kita tu tak apa? Tak sempurna. Pasal Islam maksudnya istislam, penyerahan diri. Jadi kalau betul hang Islam, hang patuhlah sebab ni. Nombor tak? فَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْعِبَادَاتِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَجَدْنَا أَنَّ بَعْضَهَا بَدَنِيٌّ مَحْضٌ وَبَعْضَهَا مَالِيٌّ مَحْضٌ وَبَعْضُهَا مُرَكَّبٌ. Kalau kita tengok, teliti ibadah-ibadah seperti salat, zakat, puasa dan haji ni, kita akan dapati, kata Syekh, sebahagiannya bersifat jasmani semata-mata. Sebahagian ibadat pula bersifat harta semata-mata, seperti zakat. Dan ada ibadat yang gabungan di antara harta dan fizikal badan. Hatta yatabayyanu asy-syahihu min al-jawad, supaya dapat dibezakan ataupun diperjelaskan, ini dibezakan antara orang yang bakhil dengan orang yang pemurah.
Jadi ibadat yang pelbagai-bagai ni membezakan siapa yang kedekut, siapa yang pemurah. Farubbama yahunu ala ba'din nas ay yusalli alfa raka'ah wa la yabdhula dirhama. Ada orang mungkin ringan bagi dia untuk solat 1000 rakaat, tetapi berat dia nak keluarkan zakat 1 dirham. Mungkin ada orang dia mudah tu, bab semayang dia cukup mudah, tapi main tak nak suruh berkeluar duit, oh sorry, main nak suruh tahan, tak payah makan, tak payah minum, oh ni saya, ni bab ni saya minta maaf, saya tak boleh. Tang puasa saya cukup tak boleh. Maksudnya dia belum istislam mutlak lillah. Hang belum Islam betul-betul lagi. Faja'a asy-syari'atu bitaqsim wa tanwi' hatta yu'rafa man yamtathilu ta'abbudan lillah wa man yamtathilu tab'an li hawa. Maka syariat datang dengan kepelbagaian pembahagian ini supaya dapat dikenali siapa yang patuh kerana beribadah kepada Allah dan siapa yang patuh hanya kerana hawa nafsunya SWT. Jadi marilah kita menjadi hamba yang menyerah diri pada Allah Azza wa Jalla. Jangan jadi orang Islam yang separuh-separuh. Dulu ustaz saya di Matri dulu, Ustaz Amladi, hafizahullah, masih ada lagi. Dia selalu sebut Islam separuh-separuh. Jangan jadi orang Islam yang separuh-separuh. Tang bab-bab tertentu saja dia Islam, bab-bab lain dia ikut orang kafir. Udkhulu ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini secara keseluruhan. Masuk semua. Jangan masuk tang sembahyang masjid jangan masuk Islam ni tang ibadat sunat tertentu Sebahagian syariat yang lain dia tak mau ikut. Dia ikut hawa nafsu. Mustaslim, menyerah diri kepada Allah SWT. Termasuklah dalam ibadah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup setakat itu. Nasi pun sampai dah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk lagi isu-isu fiqh berkait dengan puasa ni yang saya rasa relevan untuk dibahas terutama berkait dengan keuzuran dan juga fidyah dan juga berkait dengan orang tua dan orang sakit ni. Banyak isu-isu fiqh yang tidak jelas dalam masyarakat berkait dengan puasa ni. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.